Ada cerita terbaru ke Kak Zizi tentang Sudan? Kurang insyaAllah. InsyaAllah sekarang Cinta Gaza Malaysia, Cinta Salam Malaysia, Mawaddah tengah akan ada meeting untuk next plan untuk Sudan dan untuk Sudan. Saya rasa tak tahu tudung beli mana. Tudung saya ni dia satu set dengan baju. Global Smooth Flotilla, insyaAllah korang boleh doakan semoga benda itu, semoga GSF ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Jolie. Waalaikumsalam. Maaf. Ya Allah. Maafkan saya. Nampak. Maafkan saya. Saya tengah reply ni. Kena renew pasport. So, kena hantar pasport lama tu punya gambar. Jolie, sihat ke tu? Masya Allah, terima kasih bagi bunga. Cantiknya ada bunga-bunga. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa projek sekarang, Jolie? Masya Allah akan ada next. Jaga diri saja nak bagi saran, nanti kita message nak. Okey Jolie pun jaga diri tau. Jaga kesihatan, okey? Okey, sihat-sihat selalu. Semoga dipermudahkan urusan semua. Amin. Terima kasih bagi bunga. Love you. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kif. InsyaAllah ada Global Smooth Flotilla nanti. Saya akan join insyaAllah. Ada lagu baru insyaAllah. Rencong. Saya buat demo lagu Rencong tu awal dia kan. Nervous juga sebenarnya masa Hafiz ajak untuk siapkan demo tu sebelum saya gerak pergi misi hari tu, sebelum pergi Gaza kan. Saya suka part yang Nasyait tak pandai Nasilat tak pandai Kencak tak pandai. Ustazah Nawira bin Smith, Masya Allah. Anak Pertiwi tu tukar lirik. Sebelum waktu demo tu saya record dia lirik lain. Dia bukan Anak Pertiwi. Hai mak aku sayang, ya bila aku beranakkan kau? Terima kasih join. Silakan makan. Sedapnya macam. Aduh, bunyi-bunyi tu lah. Aduh. Lama tak nampak saya, lama tak live je. Tapi saya ada je. Cuma saya memang akan, saya punya cara, setiap kali saya dah keluar terlalu lama berada di luar bertemu orang,
kan. Bila macam dalam seminggu tu saya full berjumpa dengan orang je, jumpa event sana event sini ni, and then saya akan ambil 1 minggu lagi atau 2 minggu untuk saya duduk seorang-seorang kat rumah. Saya tak keluar rumah, saya tak jumpa orang, saya ambil masa untuk diri saya. Faham tak? Kan? So saya macam tu lah, saya punya style cara saya jaga diri, jaga mental saya. Bila saya dah terlalu berada di luar, bertemu ramai orang, energi saya akan habis, energi saya akan drop. So bila macam saya dah full 1 minggu, saya akan cakap dekat manager saya perlukan recharge untuk 1 minggu. Saya tak nak jumpa orang, jangan call saya sebenarnya benda yang penting. Dorang rahmat dengan solat. Akak marah saya tengah struggle pakai telur labu. Kenapa saya nak marah awak? Awak tengah struggle, awak tahu sendirilah kan. Dah besar, dah ada Allah bagi akal dan fikiran. Awak boleh fikir bah, kan? InsyaAllah Ardil akan ikut. So korang macam mana cara korang recharge diri korang? So saya memang serius tak boleh. Saya sangat tak boleh terlalu berada di, terlalu berjumpa dengan orang. Saya memang akan habis. Energi habis. Mungkin untuk orang extrovert tak kot. Mungkin orang extrovert dia akan rasa tu benda tu normal. Tapi untuk orang-orang introvert diperlukan waktu bersendiri, tak nak jumpa orang. Ada time dia takkan nak jumpa orang, tak nak borak, tak nak buat apa-apa, nak duduk rumah buat hal sendiri. Kadang terbawa feeling orang-orang tu yang boleh hilangkan dalam betul. Kau nak aku ajak Harok pergi mana? Dek kau ni, kau ingat Harok tu anak aku ke? Melekat dengan aku 24 jam. Sebenarnya saya tak suka bersosial. Sebab tu kalau siapa yang perasan, saya punya kawan tu itu-itu je, di kalangan itu-itu je. Saya tak suka berada di dalam, kalau secara peribadi tanpa melibatkan kerja, saya tak akan berada di kawasan yang umum, yang terlalu ramai orang. Kalau kerja, kena buat lah. Amin Syah. Terima kasih. Amin, terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga awak lulus insyaAllah.
Korang akan terkejut siapa yang datang. Korang akan terkejut siapa yang akan muncul. Saya selalu macam tu. Habis kerja saya akan balik rumah. Saya jenis tak melepak-lepak, melainkan dengan kawan-kawan saya yang betul-betul rapat dengan saya je. Saya akan lepak dengan diorang. Ya, cakap sabar. Cakap Kelantan, Kelantan. Introvert. InsyaAllah saya join. Cakap Arab, Arab. Kau yang gelak. Doakan saya masuk TV. Mana muat TV tu kau nak masuk? Besok kasi live, tengoklah kalau ada mood. Kenapa korang gelak tu? Cakap Thailand, Thailand. Kenapa korang gelak? So, ya begitulah cerita dia hari ini. Hari ini pun perjalanan saya sangat Masya Allah. Saya jumpa orang-orang yang hebat hari ini Masya Allah. Tak tahu apa yang lawak kan. Tak tahu apa yang lawak. Saya tengah cerita serius ni, tiba-tiba gelak. Boring gila. Cakap Kedah. Cakap Itali. Pening juga menunduk macam ni je. Dah macam rokok 24 jam dah aku macam ni. Sikit lagi nak sujud dah. Turun darah. Kenapa korang gelak Apa yang kelakar ni? Aduh. Apa yang kelakar? Cakap boring gila. Apa? Akak Zizi lahir kat mana? Lahir kat katil. Terima kasih bagi watak-watak. Ada watak-watak dalam ni. Ada sate pula, sedapnya. Kita rabun cepat spek mata tu untuk rabun jauh. Bila tengok dekat, pening pula. Kat room tour kena bayar. Nak tour-tour ni ada package dia. Nak package yang berapa ni? Berapa hari? Kenapa mengeluh? Saja, boring. Korang dah daftar belum? Global Sungguh Fratila. Mana yang bersemangat tu, yang nak sangat hari tu join, dah buka pendaftaran tu, jangan tak daftar pula. InsyaAllah ada rezeki baru pergi.
Kenapa diorang gelak? Saya pun tak tahu kenapa diorang gelak. Saya pun tertanya-tanya. Saya rasa saya tak ada buat lawak pun. Saya cuma menjawab apa yang diorang tanya. Jadi kenapa perlu gelak? Underage, okey, tak apa, awak belajar dulu. Awak belajar sungguh-sungguh. Nanti awak sebarkan dekat sekolah awak tentang Palestin, tentang Gaza, tentang Sudan. Tahu? Beritahu. Nak jadi manusia, kena ada rasa peri kemanusiaan. Begitu kawan awak. Nak jadi manusia, kena ada rasa peri kemanusiaan. Tak ada duit nak pergi sana. Jangan cakap macam tu. Duit tu Allah yang bagi. Rezeki Allah yang bagi. Mana tahu Allah bagi rezeki? Tak tahu. Niat je, niat. Doa je. Nak piu rahmat. Kenapa? Kenapa tanya saya nak piu rahmat? Saya bukan mak dia. Ya? Assalamualaikum. Kau buat live ke? Surprise. Kau ni buat live. Surprise. Assalamualaikum. Ya Allah. Terkejut tak? Dah lah gelap no. Terima kasih bagi rumah. Ada apa tu? Stupai? Tupai. Squirrel tambah tupai jadi stupai. Stupai. Terkejut tak? Sudah kuduga. Alah, ya je. Mana ada. Sudah kuduga. Kita nak kelas ilmu kan? Lupa. Kita bukan nak konsert ni. Ilham punya suara dah sama dah dengan aku. Siapa kan dek? Sekejap, tengok sekejap. Komen. Dah lama ke? Kak Zizi dah live dah lama ke? Baru je. Start tadi kan bawah tu? Belum. Tapi dah suruh dipanggil dah. Jadi kita harus turun. Jap. Ni jap. Cakap Sarawak. Masya Allah dia bagi lagi pasangan Tupai. squirrel. Tupai pun dah ada pasangan. Tupai pun ada pasangan. Bila Iliad nak ada. pasangan lagi. Tupai pun berpasang-pasangan. Keadaan manalah. Kan ada saingan Kak Zizi. Kenapa nak cari orang yang tak ada? Kita kena belajar menghargai orang yang ada. Ayah. Ada bandut. Sabar. Zizi Kirana. Apa tu? Astagfirullah. Cakap Sarawak. Saya nampak macam muka Sarawak ke guys? Tak, cakap je Sarawak. Weh, siapa Shindu? Masya Allah. Dia suruh cakap Sarawak. Mana? Dia cakap Arab. Piu Rahmat kat bawah guys. Piu Rahmat tengah handle Ustaz Sizal. Jadi dia sangat busy. Tadi orang tu tak cakap kakak nak piu rahmat. Aku cakap kau ingat aku mak dia ke? Tak, korang ni. Kau ni cakap panggil pun orang bukan. Indonesia daftar ke IG Sumut Nusantara? Daftar. Kenapa tidak? Dia kan Nusantara. Siapa yang beria sangat pergi hari tu terus? Isi sekarang borang. Dah buka ke? Belum. Apa jam? Sejak bila Zizi jadi Ilya ni? Sejak bila-bila? Akak nak pergi teka-teki. Macam mana daftar? Tunggu link nanti. Jangan risau. Kalau kapal dah sampai Gaza, Israel tu boleh intercept ke? Diorang boleh buat apa yang diorang nak guys. Nak tengok link kat mana? Tengoklah link dekat i.g Sumut Nusantara. Umur berapa baru boleh pergi join Sumut? Umur yang matang yang boleh membezakan antara hak dan batil, antara yang betul dan yang salah, antara yang haram dan juga yang halal. InsyaAllah. InsyaAllah. Hai kak. Hai. Kat mana ni dek? Dekat rumah. Bajet duit tu berapa? Saya tak tahulah. Kak cuba cakap Brunei. Tak cukup umur kak? Okey, tak apa. Tunggu cukupkan umur, insyaAllah. Tak perlu pun naik. Tak perlu pun tunggu cukup umur untuk pembebasan Palestin. Cerita Zizi mengundi di Sabah kah? Kenapa pasal? Ada pengundian ke berlaku di Sabah?
Kak Ila doakan saya Ismail PKK boleh? Boleh, amin. Baru 12 tahun. No, you PSR dulu, no. Dia 12. Kau kasih dia kata. Kau tak nak main handphone sangat, dek. 12 tahun tak payah nak main handphone Pergi belajar. Oh, ada PRN Sabah. Kak Zee pergi mengundi di Sabah ke Abah? Masya Allah. Masya Allah, dapat tupai lagi. Banyak tupai. Kita kena turun Dah. Okey, jom. Nanti Rahmat marah. Jom. Enak. And bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.